Apa jadi kat otot bila kita workout dalam gym, mengangkat beban? Korang nak tahu ni, korang stay 1 minit. Ni adalah basic muscle manusia. Nama muscle ni skeletal muscle, iaitu muscle tissue yang duduk dekat bicep, tricep, chest, back. Ada lagi muscle-muscle lain yang macam duduk dekat usus, yang macam duduk dekat jantung. Itu muscle lain. Tapi kita belajar pasal skeletal muscle sahaja, iaitu muscle yang kita grow masa kita workout. So, ni contoh korang punya bicep. Saya lukis tak cantik sangat, tapi korang imagine je, ni bicep. Ni nama dia tendon. Ush, buruk tulisan. Tendon. Lepas tu, apa jadi bila korang mengangkat beban? Angkat beban guna bicep ni. Angkat beban, angkat berat. Lepas tu rasa sakit, betul tak? Dia akan pecah. Bila muscle awak pecah, dia akan jadi, carikan mikroskopi. Dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi macam tu. Jelas tak so far? So, apa yang berlaku next? Bila skeleton muscle dah koyak tadi, dah koyak, akan ada datang amino acid daripada badan yang masuk melalui darah. Dia akan bind masuk dalam skeletal muscle yang dah rosak, yang dah ada micro tears nama dia. So masa ni lah masa tu tengah recovery. Masa ni korang akan ada rasa efek sakit tu, nama dia DOMS, delay effect soreness tu. Selepas orang workout, esok lusa rasa sakit, betul tak? Itulah rasa dia masa recovery. So apa jadi next? Ini masa fiber korang yang skeletal muscle tu, bila protein tadi dah masuk, dah bind, dia akan duduk kat sini. Effecting dia akan jadi lagi besar masa tu after dah fully recovered. So inilah yang akan berulang, resulting in masa growth korang ni, yang bicep korang pump tadi, makin besar. So awak ulang cycle ni sampai awak jadi sado. Faham ke tak faham?